Okay guys, so macam biasa inilah rutin aku. Sebelum nak pergi kerja, aku akan buat kopi dulu. So mesin kopi aku guna ni, untuk yang belum tahu, ini adalah mesin kopi daripada Gisel. Untuk mesin kopi aku ni, dia macam ni je lah. Kalau korang nak buat kan, korang cuma tekan je, grind kopi. Lepas tu korang tekan dia sampailah dia keluar dia punya espresso dia. Macam tu je lah. So tunggu je. Tunggu sampai dia siap. Korang boleh je nak stopkan dia ikut mil espresso korang, ataupun korang boleh je biarkan je dia. Dia sebenarnya espresso ni kalau banyak macam ni pun okey je. Kalau ikut tekak aku lah okey je, tak ada masalah pun. Tapi ada orang kadang-kadang dia tetap nak macam 25 ke 45 lebih kurang lah. Kalau macam aku masih okey lah. Cuma biasanya aku akan buat kadang-kadang triple shot aku buat, sebab aku punya nisbah air dalam ni dia macam lebih sikit daripada ratio biasa. So aku kena lebihkan dekat kopi dia. So itu ikut tekak aku lah. Okay, so kepada korang yang nak buat kopi macam aku ni, macam contoh nak bawa pergi kerja ke apa, so korang boleh cuba dapatkan mesin kopi daripada Gisel ni. Yang ni aku rasa yang agak berbaloi lah untuk dekat rumah. Yang ni memang aku rasa agak berbaloi. Okay, so kalau nak dapatkan, korang tengok je dekat bawah.